Agama kan gitu. Betul. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa nak Islam sila, siapa nak kafir sila. Tapi bangsa, mak boleh pilih bangsa? Tak boleh. Tak boleh. Tidak ada habuan untuk kita pilih. Kita lahir Melayu mesti mati Melayu. Lahir Cina mesti mati Cina. Lahir India mesti, lahir Arab mesti mati Arab. Lahir Amerika mesti mati Amerika. Nah, tak boleh satu saat kita puas jadi Melayu umur 40. Boringnya jadi Melayu, rasa nak jadi Korea pula. Nah, buat rambut ini sikit, hanya sayung, tak akan jadi Korea. Hanya saya. Nah, tak akan jadi Korea. Itu dia kata bangsa ni memang ketentuan Allah tanpa ada hak untuk kita pilih. Ditashbihkan seperti gelah. Gelah cawan, nah? Cawan apabila kita letak atas piring dia dan kita tuang air dia dan cawan tu tidak retak, orang jamu kita air seperti ni, kita rasa dimulia tak? Dimuliakan. Itulah ibaratnya kalau kita berjuang, mesti kena berjuang tiga-tiga. Agama, bangsa dan negara. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua pendukung dan penyokong Sembang Kopiah Terbang yang dikuasakan oleh Langkah Studio. Alhamdulillah, kita bersama lagi dengan orang yang memang hebat luar biasa dalam podcast-podcastnya sekarang. Astaghfirullahalazim. Sama kita Syekh, Tuan Guru, Babo, Piu Faiz. Astagfirullah. Alhamdulillah. Sihat dia. Hari mak sihat kat dah. Sihat-sihat Alhamdulillah. Jadi Ustaz Faiz, kita ni masih lagi dalam mood sebenarnya, mood bersedih, berduka cita. Perginya salah seorang pemimpin yang berjiwa sederhana tetapi sangat memberikan kesan kepada kita semua adalah Tun Abdullah Ahmad Badawi. Kalau kita kata kat dunia ni pun Allah dah angkat dia bila mana Allah pilih dia dalam banyak-banyak manusia ni duduk dekat makam pahlawan. Bukanlah makam pahlawan tu ada kelebihan apa-apa. Betul. Tapi nak kata sepakat manusia ni pada kalangan pemimpin bahawa layak duduk situ. Layak. Jadi bila ramai orang menyaksikan kelayakan dia tu, adalah bahagian dia nanti. Jadi Tun Abdullah Ahmad Badawi ni ada satu tribute yang sebelum ni dibuat oleh Keluar Sekejap oleh menantu dia KJ. Tapi kali ni kita ni orang luar, tapi kita pun rasa dekat dengan Tun Abdullah Ahmad Badawi sebab Piu Faiz memang ada personal touch, ada episod bersama dengan almarhum. Ustaz Faiz, siapakah Abdullah Ahmad Badawi di sisi Ahmad Faiz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tun Haji Abdullah bin Tuan Guru Haji Ahmad Badawi bin Syekh Abdullah Fahim. Nah, jadi kalau kita susu galu lagi tu memang keturunan yang mulia-mulia lah, keturunan alim ulama di atas sampai ke Fatani. Saya pun sebenarnya tidak rapat dan tidak terlalu dekat dengan Tun Haji Abdullah Ahmad Badawi ni. Sebab kita pun masa beliau jadi Perdana Menteri yang kelima tu Budak lagi lah. Dan kita pun biasa dengar di pentas-pentas ceramah politik dihantam gagasan yang dibawa oleh beliau, Islam hadari, hadarah Islamnya, Islam hari lah. Tak betul lah istilah tu, sepatutnya hadarah Islamiyah lah, macam-macam lah. Jadi memang biasalah sama budak-budak kita tak berapa nak nak kagum sangat lah. Bila kita mengkaji sejarah, nah, rupa-rupanya beliau ni bukan daripada orang biasa-biasa. Ayahnya Tuan Guru Haji Ahmad Al-Badawi ni seorang tu ulama dah, nah, seorang tu guru pondok dah, belajar di Mekah dan lahir di Mekah juga, sehingga aktifnya digelar dengan Badawi. Sebenarnya dia tu nama Ahmad je. Al-Badawi tu katanya lakop yang digelar sebab beliau tu seperti orang Arab Badui. Dan dia ada kelab bola di Saudi sampai sekarang masih wujud. Kelab bola yang ditubuh oleh Datuk Tuan Guru Datuk Haji Ahmad Al-Badawi. Nah. Nama kelab tu apa? Badawi? Kelab tu saya tak pasti, saya lupa. Nama kelab bola tu masih ada sekarang. Okey. Saya mula-mulanya kaji pasal perjuangan ulama-ulama dulu dihampir dengan kemerdekaan. Memanglah sebelum kemerdekaan tu ulama-ulama kita kan 500 tahun lebih dijajah dah. Memang perjuangan pahlawan-pahlawan, tuan-tuan guru, nah, ulama-ulama tu dengan berdarah-darah, dengan syahid fisabilillah lah, melawan penjajah. Betapa bencinya tutuk guru kita kepada penjajah,
sampai keluar kitab-kitab haram pakai topi, haram pakai kok, pakai necktie, pakai tali pinggang, pakai seluar. Apa sahaja bentuk pakaian penjajah bawa haram. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai dengan kaum penjajah, dia penjajah. Sampai tahap tu dah. Tapi di era hampir kemerdekaan orang yang sebenar menjadi jasa untuk menunjuk, membuka jalan supaya dapat kemerdekaan dengan tidak menumpahkan darah ni ialah ulama. Nah, bi irsyadil ulama. Ya sebenarnya hasil itu sebab saya tengok di Indonesia, di sananya bila kemerdekaan diisytihar, Belanda datang, Kiai Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama ni, beliau panggil kiai-kiai, ulama-ulama, tok-tok guru ni buat musyawarah bahsul masail. Macam mana kita lawan penjajah bukan kerana agama, bukan kerana Allah, bukan kerana Islam, tapi kerana tanah air. Semata-mata kerana negara. Keluarlah resolusi jihad. Resolusi jihad sehingga Belanda tu cabut orang kampung di Surabaya tu semua dengan bambu runcing dan sebagainya, halau penjajah untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah dicapai di sana. Saya terfikir, apa Indonesia saja ke yang dapat semangat apa dipanggil faedah tu daripada ulama. Faedah pada ulama. Sebenarnya kita pun sama. Dan panjang ni Mak. Nanti mungkin kita akan selit-selit nanti. Cumanya apabila kita dapat restu daripada PBNU. PBNU ni mana pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ketika itunya ketua tanfiziah dia Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj untuk menghidupkan kembali Nahdlatul Ulama Malaya yang pernah diasas oleh Syekh Abdullah Fahim pada zaman dia dulu. Kita tu diperintah untuk pulang ke Malaysia, jumpa dengan Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi, dapatkan restu dia, terus pergi ziarah tutup guru pondok. Baik. Untuk minta bersatu, bergabung dalam Nahdlatul Jamiah Nahdlatul Ulama Malaysia adalah menjadi bukan Melaya. Naam yang direngkas jadi Nun Aimim tu Naam tadi. Jadi baliknya saya daripada Jakarta, macam mana nak jumpa dengan Pak Allah ni? Kita bukan KJ. Kita bukan menantu dia dah. Kita bukan kerabat dia, bukan ahli keluarga dia. Kita orang rakyat marahim biasa. Alhamdulillah Allah Ta'ala permudah. Masa tu pegawai khas Pak Allah ni nama Datuk Jeffrey. Datuk Jeffrey Din kalau tak silap Sekarang jadi senator ke apa, wallah saya lupa lama dah. Itu tak buat dengan Doktor apa saya lupa dah. Beliau lah yang mengurus ataupun mengaturkan untuk pertemuan dengan Pak Allah. Dan itulah kali pertama jumpa dengan Pak Allah. Dan masa itu pun Pak Allah nak kata sehat sangat pun tidak, terlalu sakit sangat pun tidak juga, tapi masih boleh berborak, masih boleh. Cuma beliau tu masa tu sudah ada dah penyakit yang dicerita dalam buku-buku biografi Syekh Abdullah Fahim, seperti penyakit atuk dia. Ini tanya soalan banyak kali, soalan yang sama. Lupa tu. Lupa. Alzheimer lah. Ya, boleh jadi kot penyakit tu. Nama apa dah? Nama apa dah ni? Jadi antara yang sempat kita bagi tahu, kata kita nak hidupkan balik ni untuk gagaskan pemikiran Syekh Abdullah Fahim ni dengan tok-tok guru pondok, alim ulama pondok, supaya apa yang ditulis oleh Syekh Abdullah Fahim, contoh dalam kitab Al-Iqaz. Al-Iqaz tu khutbah yang ditulis oleh Syekh Abdullah Fahim yang syarat dengan pesanan-pesanan bersifat hubbul watan. Kalau bahasanya semangat nasionalisme, semangat patriotisme. Jadi bila saya bagi tahu hasrat kita tu, memang Pak Allah kata, Masya Allah, molek sangat, molek dia kata, elok sangat lah kita. Saya dulu masa saya PM pun inilah yang saya nak bawa. Nah, dengan gagasan Islam hadarinya. Tapi biasalah dalam politik ni, kita tak sunyi daripada musuh. Kalau NGO, insya-Allah berjaya. Sebab kalau NGO istiqamah, tidak menjadi alat mana-mana parti politik, kita duduk betul-betul istiqamah, kita ikhlaskan dalam perjuangan, insya-Allah. Walaupun tidak sekarang, mungkin ke depan hari orang boleh terima. Dan
Apa yang Pak Allah bagi tahu tu saya tengok betul lah. Orang yang mencaci-caci apa yang Pak Allah buat zaman dia jadi Perdana Menteri dulu, banyak yang puji, yang rindu. Contoh ustaz-ustaz yang balik Mesir. Zaman Pak Allah ya senang nak dapat kerja kerajaan. Betul. Ada Jacob. Apa tu? Jawi apa fardu ain Quran. Nah. Dah tak ada dah. Jadi apabila dia sudah pun tidak ada dan dia sudah tidak memegang jawatan dan dia sudah, apalagi dia sudah tiada dah sekarang ni, dah barulah jasa-jasanya itu disebut, diungkit, diceritakan kembali. Yang kita kata, ialah kita kena berjuang walaupun sekarang kita belum dapat hasil. Nah, seperti Pak Allah, zaman dia jadi Perdana Menteri itu dicaci, dimaki dan sebagainya. Tapi kalau cuba kita lihat komen-komen orang yang di saat beliau viral sekejap kalau sakit ke atau apatah lagi saat beliau meninggal dunia, tak ada seorang pun yang maki dia, tak ada. Betul. Caci dia. Semua mengungkit kembali, orang panggil zaman Pak Allah lah yang terbaik. Gaji penjawat awam naik paling tinggi. Getah pun ini orang kampung pun suka nak. Jadi kita duduk dengan dia masa tu, jumpa dengan, walaupun tak lama, bolehlah berborak sekejap tu. Kita rasa macam kita tu macam macam nampak aura atuk Tok Wang dia, Syekh Abdullah Fahim tu. Dan memang rupa-rupanya Pak Allah ni, dia memang latar belakang pengajian agama. Cucu yang paling disayangi oleh Tok Wang dia lah Syekh Abdullah Fahim tu dah. Cuma iyalah, kalau dalam podcast tu ada yang podcast KJ tu kan, ada yang kata dia macam mana dia hairan orang sebaik Pak Allah ni boleh terjumu dalam medan yang penuh dugaan politik ni dah. Tapi Masya Allah, beliau memang seorang yang sangat rendah jiwa, rendah hati, melayani kita walaupun kita ni bukan siapa-siapa, bukan orang bangsawan ke, bukan orang yang ada pangkat apa, tapi memang beliau memang sangat humble. Dan beliau berkongsi sedikit lah pasal apa yang Tok Wan dia kan. Memang Tok Wan dia tu, Syekh Abdullah Fahim tu dikenal sebagai ulama kaum tua. Baik, kita berhenti kejap dekat Syekh Abdullah Fahim sebagai ulama kaum tua. Saya nak gariskan kat sini kepada semua penonton, barangkali ada yang dengar nama-nama yang tak biasa dengar. Jadi saya nak highlight sikit untuk semua yang baru dengar, jadi supaya dapat tangkap cerita kita ni. Kita ada 3 nama sebab 3 generasi. Tun Abdullah, ini yang baru meninggal kita ni, PM kita. Abdullah. Ahmad Badawi, Tuan Guru Ahmad Badawi. Itu yang Ustaz Faiz kita sebut Tuan Guru Ahmad Badawi. Ayah kepada Tuan Abdullah. Maksudnya Tuan Abdullah ni anak Tok Guru Pondok. Anak Tok Guru Pondok. Faham Okey. Kemudian ada Syekh Abdullah Fahim, atuk kepada Tun Abdullah Ahmad Badawi. So ni kita sebut pada Syekh Abdullah Fahim. Siapa sosok Syekh Abdullah Fahim? Maka tadi sebut sebagai ulama kaum tua. Kaum tua. Syekh Abdullah Fahim ni, kalau kita nak kata dahsyat tak dahsyat ni, dia antara di sebalik tabir yang menggerakkan kemerdekaan tanah Melayu. Ya, betul. Pio Faiz, syarahkan. Tadi sekejap sama tadi Sama sikit je lah. Kata memang Tok Wang saya ni memang dikenal dengan kaum tua, tokoh kaum tua. Tapi beliau tidak terlalu tua sangat. Maksud tidak terlalu tua sangat ni apa Pak lah? Maksudnya walaupun secara prinsip kaum tua, dan memang kalau tengok di Facebook tu boleh cari je wasiat Syekh Abdullah Fahim supaya berpegang dengan akidah Asy'ari, kitab-kitab yang muktabar daripada mazhab Syafi'i. Kaum tua tu. Itu prinsip dah, sudah prinsip kaum tua. Bukan Quran hadis bukan gitu. Nak Quran sunnah yang sahih, tidak gitu. Kita kembali kepada Quran hadis itu melalui ulama-ulama yang tabahur pada medan-medan ilmunya. Tapi beliau ni, pada zaman beliau tidak tolak kemodenan. Maksudnya di pondok dia, Dairatul Ma'arif Wataniyah tu, beliau buat kelas secara nizami, dan pelajar-pelajar yang masuk ke kelas nizami ni ada pakaian seragamnya macam sekolah Arab. Pakai seluar, pakai baju kemeja, bersongkok hitam. Lepas tu pakai meja, pakai whiteboard, Jadi benda-benda begini kalau di madrasah, di pondok zaman tu sangat ditentang.
kaum moden lah tu atau kaum muda lah tu. Jadi katakan apa? Pernah tengok tak? Mak pernah tengok cerita Sang Pencerah? Pernah. Nama madrasahnya ada magic. Ini semua kafir punya kayak gitu. Itulah pemikiran kaum tua zaman tu. Kalau penonton boleh tengok filem tu boleh faham lah. Yang Kiai Ahmad Dahlan pengasas Muhammadiyah. Main biola. Iya. Jadi di sini Syekh Abdullah Fahim ni ditempelak juga oleh sama-sama ulama kaum tua. Nah, apa guna alat-alat orang British penjajah? Ya kita kira gitu. Sebab bagi tahu tadi betapa bencinya ulama kita ke penjajah dulu. Sampai semua jangan kata pakaian, alat-alat dia pun tak boleh. Meja, kerusi, mengaji kena duduk bersela. Tak boleh pakai kerusi. Ni kapir buah. Sudah. Meja pun tak boleh, kena pakai rehal. Sampai begitu, Mak. Tapi Syekh Abdullah Fahim dia tak boleh terima pemikiran seperti itu. Apa salahnya dengan kerusi? Apa salahnya dengan meja? Apa salahnya dengan whiteboard? Nah, apa salahnya dengan bangunan-bangunan yang kukuh? Nah, bukan mesti kena buat balai yang dhaif. Tidak. Jadi beliau ni Syekh Abdullah Fahim ni walaupun dia kaum tua tapi bukan seperti kaum tua di zaman dia. Nah, beliau melihat kemodenan, maknanya kemajuan dari segi hadarah, dari segi ekonomi, pembangunan itu mesti untuk umat Islam ni, terutama untuk institusi pengajian pondok. Jadi dia kata apa yang digagas oleh Syekh Abdullah Fahim ni, yang dibawa, yang dicuba untuk diterap oleh Pak Allah ketika mana dia jadi Perdana Menteri dengan Islam Hadari itu, sebenarnya untuk ke arah Islam Madinah. Sebab tidak dikatakan Madinah kalau tidak membangun dan tidak maju dari segi thaqafah dan hadarah. Jadi oleh kerana kita sudah punya thaqafah, sudah punya ilmu tak saya cakap lah. Kita kalau di Mesir, selain pada Arab, percetakan matba'ah Mustafa Babil Halabi, itu selain pada bahasa Arab, bahasa Melayu kita lah, kitab-kitab Jawi ni. Maknanya kita punya thaqafah tentang ilmu agama ni sangat hebat. Tapi kenapa kita mundur? Tidak seperti zaman kegemilangan dulu. Nah, jadi mesti kena maju dari segi thaqafah dan hadarah sekali. Pembangunan zahiriah ni, ekonomi, pembangunan dan sebagainya. Barulah kita jadi umat yang mutamadin. Itu yang disebut oleh Pak Allah. Jadi saya kata, ini sama dengan Kiai Sa'id Sirat punya ceramah-ceramah beliau. Jadi oleh kerana sama pada matlamat, pemahaman. Nah, jadi kalau kita buka dalam kitab Syekh Abdullah Fahim Al-Iqaz tu pun memang disebut fa innal watan ni, kerana bahawasanya tanah air ni ummus saqilah dia panggil. Ummus saqilah, ibu yang berat bebanannya. Dan hendaklah kamu membangun pertukangan, disebutlah kitab tu, kilang-kilang dan madrasah-madrasah, sekolah-sekolah. Ini pemikiran Syekh Abdullah Fahim ni, macam mana untuk kita mengisikan kemerdekaan. Jadi Syekh Abdullah Fahim, kembali cerita persoalan mak tanya tadi dah. Atas satu qaul yang rajih, yang kuat lah, beliau ni mualak di Mekah. Lahir di Mekah. Ada juga pendapat yang mengatakan dia lahir di Jawi, di Tanah Melayu, tapi kecil-kecil, bayi lagi dibawa oleh ayah dia Haji Ibrahim tu ke Mekah Al-Mukarramah. Artinya membesar di Mekah jugalah. Baik. Tapi kalau di atas satu qaul yang kuat, ahli sejarah sebut, memang beliau ni mualak di Mekah, lahir di Mekah, membesar di Mekah, dan kurang fasih bercakap Melayu. Sehingga dikatakan bila dia pulang ke tanah air, Syekh Abdullah Fahim ni terpaksa kena belajar balik bahasa Melayu. Kerana membesarnya di Mekah. Dan masa di Mekah itulah beliau sezaman dengan seperguruan dengan Kiai Hashim Asy'ari tadi, yang di Indonesia tadi. Jadi walaupun beliau sejak daripada lahir terpisah daripada tanah air dan balik pulang ke tanah air, beliau tidak, orang panggil apa, aku orang mengaji di Mekah lama, aku lahir di Mekah, aku kena bawa
kehebatan Arab. Oh. Tidak gitu dia. Tak jadi terpaling Arab. Tidak jadi terpaling Arab. Dia belajar balik bahasa Melayu. Tak ada saya nak kata saya. Tak ada. Macam kita tak pernah pergi ke Amerika pun, tapi ayu biko. Ya. Mudah terpengaruh. Dia tidak. Dia belajar balik untuk fasih bahasa Melayu dan dikenali dengan orang yang sangat cinta kepada bangsa. Sehingga dikatakan kalau dia dalam satu ceramah tu ada penceramah yang cuba untuk merendah-rendahkan bangsa Melayu, budaya orang Melayu ke, atau pakaian orang Melayu ke, nampak selekeh dengan songkok, dengan baju Melayu, dengan sam, dia akan kata hantai, dah lari, tinggal. Boykot majlis tu. Itu betapa kasihnya dia kepada bangsa Melayu ni. Jadi ilmu tak saya bagi tahulah. Memang sangat. Bila pernah jadi mudir di Madrasah Idrisiyah di Bukit Candan. Dan ketika di Bukit Candan tu, masa tu tahun berapa saya tu, Indonesia nak hampir merdeka. Dan ketika tu berlaku tawar-menawar. Apa kata kita merdeka sekali tanah Melayu ni. Jadi apa, Melayu Raya, Indonesia Melayu Raya, katanya dalam sejarahnya. Nak jadikan satu Nusantara yang besar, satu negara yang besar. Berlaku orang panggil musyawarah di kalangan ulama di Bukit Candan. Yang dikenal dengan peristiwa Undang-Undang 99 ataupun Perlembagaan 99. Okay. Musyawarah tu Syekh Abdul Fahim dan tutuk gurunya berbincang macam mana kita nak merdeka sekali ke ataupun kita tak merdeka lagi. Sebab memang Indonesia merdeka dulu. Betul. Walaupun sama-sama bulan Ogos. Jadi dalam perbahasan tu, antara yang keluar yang hasil daripada tu ialah 99 perlembagaan undang-undang kalau kita merdeka sekali dengan Indonesia. Sebab itulah dikenal dengan peristiwa Undang-Undang 99 tu. Okey. Jadi antara apa yang terjadinya di dalam musyawarah tersebut, tuk guru kita ni melihat kepada wakil mana realiti. Penjajah yang menjajah di Indonesia dengan penjajah yang menjajah di Tanah Melaya masa tu beza. Itu Belanda dan kita British. Dan cara mereka pun berbeza. Betul. Kerana mereka di Belanda ni mereka membelandakan keraton, membelandakan istana. Keraton tu istana. Istana, raja-raja dia, sehingga ulama-ulama tu tidak boleh ada satu tempat pun di dalam istana. Tak boleh berdamping dengan raja. Jadi oleh kerana tu ulama bersama dengan rakyat. Bersama rakyat. Jadi sebab tu jadi Jumhuriyah tu, Republik. Sebaliknya British dia tidak ganggu urusan agama. Dia masih membenarkan Syekhul Islam. Maksud tu jawatan mufti namanya Syekhul Islam. Syekhul Islam Perak, Syekhul Islam Pulau Pinang, Syekhul Islam Kelantan dan Syekhul Islam. Yang mana Syekhul Islam ni memang duduk berdamping sebagai penasihat selain pada ifta' fatwa. Dia memang penasihat agama kepada Tuanku Sultan Raja. Dan ada residen daripada British sebagai penasihat raja juga. Jadi oleh kerana masih ada peluangnya untuk kita duduk di dalam istana sebagai ulil amri, wilayatul amri, tidak sepatutnya untuk kita gulingkan negara kita, kerajaan raja kita, sultan kita. Masih kita boleh ada peluang. Jadi inilah kalau sejarah-sejarah lah, buku sejarah kata ulama kaum tua dilihat tidak berjuang kemerdekaan. Okey. Ni saya pernah dengar ada orang pakar sejarah lah, katanya dalam satu forum tu, dia kata yang menjuangkan kemerdekaan ni ulama kaum muda. Ulama kaum tua menjilat istana, dia kata. Saya bukan jilat istana. Mereka melihat masih ada orang panggil ruangnya untuk kita ni di dalam istana sebagai penasihat agama kepada Tuanku Sultan dalam urusan-urusan agama. Jadi kerana tu tuk guru kita tu tidak terima untuk merdeka sekali dengan Indonesia. Jadi British ketika tu takut. Mereka fitnah musyawarah di Bukit Candan tu sebagai komplot untuk menggulingkan kesultanan. Ketika itu Syekh Abdul Fahim terpaksa kena sembunyi ini sebab nak ditangkap oleh sultan, oleh raja.
Ada fitnah daripada British. Walhalnya tidak. Dan akhirnya panjanglah ceritanya tu, Mak. Boleh baca dalam buku-buku Syah Abdullah Fahim tu, ada yang banyak cerita benda-benda tu. Akhirnya beliau pun kembali ke Pulau Pinang sebab Perak dah tak boleh. Jadi macam satu bahaya untuk Syah Abdullah Fahim sebab ini komplot untuk guling kerajaan. Untuk republikkan negara. Tak nak ada kesultanan. Dan memanglah itu perkara yang sedih lah berlaku di Indonesia kan. Sultan-sultan dibunuh di sana, di Melayu Langkat apa semua kan, itu kita maklum, di Sumatera. Jadi rupa-rupanya tidak. Ini fitnah daripada British. Sebenarnya perbincangan itu hasil solusinya tidak bersama untuk merdeka sekali. Sebab kita masih ada ruang untuk menjadi penasihat agama, menjalankan agama di dalam kerajaan, dalam istana maksudnya. Jadi Syah Abdullah Fahim ni pulang ke Penang, ke Dairatul Ma'arif Wataniyah, di pondok dia sendiri. Dan di situlah pendek ceritanya, Mak, Tunku Abdul Rahman ni kan anak sultan, anak raja. Dan dia ni orang yang sultan, kerabat raja. Dia diharapkan sebagai seorang pemimpin lah yang untuk merdeka tanah Melayu ni. Ni paklah cerita memang Tunku ni kalau nak pergi ke Kuala Lumpur mesti singgah ke rumah sejarah, dia panggil rumah sejarah di Kepala Batas, di pondok Dairatul Ma'arif Wataniyah, rumah Syah Abdullah Fahim. Singgah situ dan duduk tunggu di tangga tu sampai Syah Abdullah Fahim tu jemput masuk. Ada apa-apa soalan ke, ada apa-apa nasihat petua ke, baru pergi Kuala Lumpur. Dan bila balik Kuala Lumpur pun belum sampai ke rumah, singgah rumah Syah Abdullah Fahim dulu. Jadi yang selalu disebut-sebut dalam buku-buku sejarah, Syah Abdullah Fahim ni jasanya menentukan tarikh kemerdekaan. Alah, satu tu ya, menentukan tarikh kemerdekaan ya. Sebenarnya kalau kita baca betul-betul macam mana apa dia panggil, proses untuk kemerdekaan tu, daripada A sampai Z, sampai nama Malaysia ni berubah daripada tanah Melayu, tanah Melaya kepada Malaysia, tak lepas daripada ulama, irsyadul ulama, petunjuk daripada ulama, terutama Syah Abdullah Fahim tu. Kita ambil 5 je lah. Nah, masa Malayan Union diperkenal, itu orang Melayu nak perang. Nah, Tok Guru Haji Abdul Rahman Merbuk tu sudah ada syair-syair untuk khobarkan semangat orang-orang Melayu muda-muda kita ni perang dengan British, perang lagi, tumpah darah lagi. Syah Abdullah Fahim tidak, dia kena cool dia, berpakat macam mana untuk ke England, ke London tu, untuk dapatkan kemerdekaan secara aman dulu. Sebab mesti keamanan didahulukan. Al-amnu bukan amnu. Al-amnu keamanan muqaddamu alal imani. Nah, keamanan tu didahulu di atas keimanan. Sebab apa? Orang tak payah. Macam mana keamanan didahulu? Macam mana kita nak jaga iman kalau tak aman? Kayak gitu. Jadi keamanan tu mesti kena jaga dulu. Kena jaga keamanan dulu. Syah Abdullah Fahim isyarat supaya jangan bertumpah darah. Satu, dahulukan keamanan. Naik ke negara England sana tu, London sana tu, untuk bincang bagaimana nak dapat kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman kata, macam mana nak pergi? Kita bukan orang kaya. Belanja mahal. Siapa yang bagi cadangan untuk kutip derma? Ini Syah Abdullah Fahim. Kalau orang tak percaya kita nak kutip derma ni untuk ke sana, untuk ke London untuk dapat kemerdekaan, anak saya Tok Guru Haji Ahmad Badawi sebagai saksi. Sebab biasalah Tunku Abdul Rahman ni bukan orang ulama. Nah, mesti sikoh tu. Nak dipercaya. Betul. Nah, ada Tok Guru duduk tepi, percayalah tu. Jadi minta derma pun isyarat daripada Tok Guru. Dan bila dah cukup dah duit nak pergi, ini saya buat rengkah-rengkah ya. Nak pergi naik flight, kapal terbang, pesawat. Syah Abdullah Fahim kata jangan. 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 Pergi dengan kapal layar.
Biar lambat masa nak sampai. Kapal laut Kapal laut. Pergi dengan kapal laut. Kenapa? Supaya lambat untuk sampai ke sana. Ke London. Balik nanti, pulang nanti dengan pesawat. Biar cepat-cepat. Pasal apa tu Guru? Guru ada bilang, pasal apa tu itu? Mesti nak kena cepat. Baik pergi cepat, balik pun cepat. Dia kata jangan. Gitu biar lambat supaya di atas kapal laut itulah wakil-wakil daripada India pun ada, hakim penggubah undang-undang pun ada untuk bincang bagaimanakah undang-undang yang kita nak tubuhkan untuk kemerdekaan. Sebab tu ada 5 perkara yang memang tak boleh diubah dengan 2/3 majoriti parlimen. Sultan, institusi kesultanan tak boleh. Hatta kalau raja sultan kita letak jawatan, puas lah jadi sultan. Better puas lah. Rasa nak jadi rakyat biasa dah. Rakyat Malaysia boleh saman dia. Boleh saman di Mahkamah Dunia. Oh ya? Sebab ini perjanjian untuk merdeka. Ada 5 perkara tak boleh ubah. Tak boleh diganggu gugat. Kesultanan, Hak Istimewa Orang Melayu, Hak Keistimewaan Orang Melayu, Islam Agama Persekutuan, Tanah Melayu masa tu. Lepas tu bahasa Melayu, bahasa kebangsaan. Ada 4 ke 5. Ada satu lagi saya terlupa. Apa satu lagi? Ada 5 saya tak silap. Dia tak boleh diubah. Jadi itu nasihat daripada seorang tok. Walaupun dia duduk di rumah ya nah. Dia duduk di pondok, duduk mengajar pelajar-pelajar dia, tok fakir dia. Okey, balik nanti barulah dengan pesawat. Dan kalau tarikh yang nak dimerdekakan ni baru tarikh. Ini kerana Syah Abdul Fahim ni walaupun tidak punya kitab falak. Dengan tokoh berbanding dengan tokoh kaum muda Syekh Tohir Jalaluddin kalau tak silap. Itu ada kitab falak. Okey. Tapi rujukannya di kaum tua lagi. Ya? Pemimpin itu tak rujuk di kaum tua. Di Syah Abdul Fahim. Syah Abdul Fahim kata kena merdeka pada tahun tu 31 Ogos. Tahun merdeka tu lah. Kalau tak dapat merdeka tahun ni, kita kena tunggu dalam 7 tahun ke lagi untuk merdeka. Kenapa? Kerana tahun ni Amul Khair Atana, tahun yang baik yang mendatangi kita. Itu tarikh kemerdekaan kita tu lah. Dan apabila dah merdeka, Syah Abdul Fahim sebut berapa tahun lagi tu akan berubah nama negara ni. Dan dia tak sebutlah Malaysia, akan berubah nama. Negara ni akan berubah nama. Dan ketika tu antara kita dengan saudara kita di Indonesia tu berlaku orang panggil ganyang malam. Ganyang mengganyang kan. Ada berlaku sedikit perkelahian lah, perselisihan. Jadi Syah Abdul Fahim tinggalkan 2 bait syair. Jangan kita ni mudah untuk nak berperang dengan saudara kita. Baca dalam majlis-majlis pertemuan orang Melayu ramai-ramai. Liyahyal Malayu wal Malaya wa yastaqil Indonesia wal Malaya tau'amani. Hiduplah Melayu dan tanah Melaya, merdekalah Indonesia dan tanah Melaya, 2 adik-beradik kembar. Tu syair dia tu, syair Syah Abdul Fahim tu. Jadi dengan 5 perkara ni lebih kurang dia dengan nasihat keamanannya, dengan bagi cadangan untuk minta dermanya, dengan nasihat supaya pergi dengan kapal laut balik dengan itu, dengan tarikh kemerdekaannya, dengan memberi isyarat bahawasanya berapa tahun lagi jadi Hari Malaysia kita ni. Kita sambut Hari Malaysia lepas tu bulan 9 lah. Betul, bulan 9. Saya dapat buat kesimpulan negara kita ni pun ialah hasil air tangan ulama. Faham? Walaupun ulama tu tidak jadi pemimpin di depan. Setuju? Itu tak lepas daripada, dan ini membenarkan perkataan Sayyidina Ali, la hurriyata illa ulama. Mana la hurriyata illa bila ilmi, wala ilma illa bil ulama. Panjang perkataan tu. Perkataan Sayyidina Ali itu panjang, tapi hujungnya dapat kesimpulan la hurriyata illa bil ulama. Tidak ada kemerdekaan melainkan dengan ulama. La dina illa bila ilmi,
la dina illa bil jama'ati. Kata Sayyidina Ali, tidak adalah agama itu sebenar melainkan al-jama'ah. Walal jama'ata illa bit ta'ati. Dan jamaah tidak akan jadi benar-benar kuat Ahlus Sunnah wal Jamaah melainkan dengan ta'at. Wala ta'ata illa bil ilmi. Dan ta'at tidak benar-benar ta'at melainkan dengan ilmu. Kita semaya, kita puasa, tak ada ilmu tak panggil ta'at ibadah. Sia-sia saja. Walal ilma illa bil ulama. Dan ilmu tak dapat melainkan daripada ulama. Nah, jadi akhirnya hujungnya ke ulama. Nah, jadi orang panggil apa? Perkataan Sayyidina Ali itu memang benar. Kemerdekaan yang kita kecak ni, semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan itu tidak boleh lepas daripada irsyadul ulama, petunjuk daripada ulama. Ustaz Faiz, Faiz, bila sebut berkaitan tentang irsyad ulama ni, kita kata petunjuk sangkaan para ulama ni, ilmu yang tadi Syekh Abdullah Fahim ada, ilmu falak dalam melihat tarikh-tarikh ni. Betul. Kan? Apa beza dengan ilmu yang horoskop yang penuh dengan kesyirikan dan juga kekhurafatan ni? Ilmu perbintangan gitu. Perbintangan tu sebab ada sebenarnya ada komen bila viral satu video bahawa Tunku Abdul Rahman jumpa dengan Syekh Abdullah Fahim minta tarikh. Maka cerita tadilah yang Ustaz ceritakan 31 Ogos tu kena dapatkan kalau tak 7 tahun lagi. Seolah-olah macam nak kata ini tarikh baik, yang lain tu adalah tarikh kurang baik. So adalah kepala-kepala pengat ni kepala pengat ni maksudnya orang yang salah faham dengan cerita ni pula. Kita cerita lain, dia cerita faham lain. Dia kata, kalau macam tu memang wujud lah horoskop. Pergi tengok pula Leo lah, apa kan, benda-benda gitu kan. So beza dia apa ilmu yang Syekh Abdullah Fahim ada ni dengan ilmu yang ada pada tabib-tabib Cina kan, buat kiraan lahir tahun ayam lah, tahun naga lah. Dia sebenarnya Mak, ilmu-ilmu ni kita tak nafi itu adalah ilmu. Ilmu astrologi lah, astronomi. Tapi dia sebenarnya bezanya ialah duduk pada pegangan seseorang itu. Bagaimana dia berpegang dengan sesuatu ilmu tu. Kalau kita orang Islam, orang yang mengaji agama ni, kita hanya berpegang dengan petua-petua tu sebagai hukum adat saja. Kebiasaan. Kerana Allah Ta'ala buat sesuatu ni ada sunnatullah. Ada sunnatullahnya. Untuk memudahkan umat. Sebab tu kita lapar, kita makan nasi, kita tak makan tayar. Faham. Jadi itu sunnatullah yang dibuat untuk memudahkan kita. Begitu juga dengan alam ni. Pergerakan bulan dan cakrawala ni, dia ada orang panggil sunnatullah, kebiasaan, hukum adi, hukmun adiyun. Jadi hukum adat tu hanya sebagai pedoman saja. Macam kita sakit ke hospital ambil ubat apa ya lah. Seperti itu je. Apakah kita yakin dengan ubat tu yang menyehat? Tidak juga. Tapi sebagai bentuk ikhtiar usaha. Jadi ilmu-ilmu seperti itu diambil oleh alim ulama kita sebagai bentuk ikhtiar usaha saja. Sebagai bentuk ikhtiar usaha. Tetap siqah hati. Siqatul qalbi ala Allah. Percaya hati itu di atas Allah Ta'ala. Jadi dalam bentuk keilmuan falak ni, dia ada orang panggil, saya tidaklah mahir dalam ilmu falak. Ini kena tanya orang yang mahir dalam ilmu falak. Dia ada tahun yang menjadi kedukaan. Tahun yang bahayanya sangat bala, sangat besar. Memang sunnatullah seperti itu. Sebab tu setiap tahun tu ada je peristiwa-peristiwa yang berlaku tak seperti tahun-tahun lalu. Dia macam ni lah. Kalau tuan-tuan saya nak tambah sikit Ustaz kalau geng pemancing, mesti diorang akan pergi pada 13, 14, 15 hari bulan-bulan Islam. Iya. Sebab geng pancing tahu masa tu bulan mengambang. Ikan naik ke atas. Ya, begitu je. Macam tu, itu kata sunnatullah tu. Betul. Bukan dia faham ada kuasa gaib ke apa. Tidak. Dia memahami pergerakan alam. Hukum adat, kebiasaan yang berlaku. Sunnatullah tu lah. Betul. Macam tu juga kalau ingat, ini bukan benda syirik khurafat. Setiap 10 tahun akan banjir. Bah Kuning Kelantan tu 2014 masa tu. Ya. So dia 2024 orang kata ni tak lama banjir ni. Tapi rupa-rupanya setahun lebih awal. Maksudnya nak bagi tahu boleh berubah benda tu dan ready.
Kena step, ready. Kena ready lah. Kena ready ni. Nak banjir maksudnya dah mula dah orang letak barang tempat tinggi. Ni sunatullah. Untuk memudahkan manusia. Itu saja. Jangan kita yakin dengan benda tu. Ni mesti gini, tak terima tak terima sebaliknya. Bukan gitu. Bukan gitu, betul. Jadi jangan kita salah faham lah. Dan memang kadang-kadang kita baca kitab-kitab ilmu firasah, ilmu i'rab bin insan. Memang kadang-kadang betul. Sebab dia tu ilmu yang bukan petua. Ia bukan ilmu, satu ilmu. Ia petua. Kebiasaan kita jumpa orang dulu-dulu. Dia bergaul dengan orang. Oh, muka macam ni, mata macam ni. Biasanya perangai gini. Acap kali dah aku jumpa orang begini, mesti perangai gini. Dia pun tulis lah. Pattern tu lah. Pattern tu. Kebiasaan. Tapi benda tu bukanlah untuk jadi pegangan i'tiqad yakin. Tidak seperti itu. Hanya sebagai pedoman saja. Terkadang menyalahi. Nah, seperti Imam Syafi'i pun belajar ilmu firasah dia. Ilmu i'rab bin insan. Dan dia pernah nak buang dah. Sebab dia tumpang satu kafilah tu. Dari segi ilmu firasah, dia kata orang ni jahat. Jahat orang ni. Tapi baik. Belanja makan dalam perjalanan ni. Di tempat tidur dalam kemah yang selesa. Hampir dia kata aku nak buang ilmu ni. Tak jadi ni kata. Tapi bila dah sampai ke tempat, dia perahu gup balik minta. Dah layan dah dengan istimewa. Bayar balik lah ya. Mukit lah. Mukit. Sakit kepala Imam Syafi'i kata. Lah betul. Mujur aku tak buat ilmu tu. Sebagai pedoman. Jadi jangan kita yakin dengan sesuatu tu. Sebab kadang-kadang memang menyalahi. Sebab orang tu ada yang memang kalau dari segi bentuk gini tak baik ni. Tapi mungkin dia sudah berubah. Sudah lawan perkara yang tak baik. Tabiat yang tak baik pada dia. Jadi seperti itu jugalah dengan ilmu-ilmu falak. Jadi bukan syirik, khurafat apa tidak. Hanya sebagai pedoman. Kebiasaannya tahun ni ialah tahun baik. Sempena baik. Macam kenapa ulama-ulama kita kalau nak mula permulaan baca kitab hari Rabu? Kenapa? Kenapa dah? Rabu. Hari Rabu. Padahal tak ada pun dalam Quran, dalam hadis. Tapi sebenarnya ulama kita tu ambil tafaul dengan hadis yang sahih bahawasanya Allah jadikan cahaya tu pada hari Rabu. Satu. Itu hadis sahih, riwayat Muslim, riwayat Tirmizi, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian ambil tafaul lagi, kalau jumpa dalam Quran yauman sorosoron, pada hari kami datangkan bala kepada orang kafir, itu ialah yaumul arba, pada hari Rabu. Jadi sebagai tafaul, bila orang kafir tu dibala oleh Allah Ta'ala, setiap kali dibala zaman-zaman Nabi dulu, ialah hari Rabu. Dibalik bumi hari Rabu, dihujang batu hari Rabu dan sebagainya. Maka celaka bagi orang kafir, kemenangan bagi orang mukmin. Ambil tafaul mana sempena baik yang berlaku pada hari Rabu. Itu saja. Bukan hari Rabu tu ada power yang bagi. Bukan itu. Itu saja. Nah, ilmu-ilmu seperti itu saja, sekadar pedoman saja. Pedoman saja. Nampak beza lah. Sebab pening kita ni bila buat podcast, bila buat video pendek-pendek, lain ustaz ajar, lain dia faham. Macam baru ni Piyu Syahur cerita berkaitan tentang ruqyah, Zak. Ruqyah ni kalau boleh jangan sentuh. Walaupun almarhum Tuan Guru Harun ni kata sentuh sikit. Bawah komen lain. Bawah komen kata ustaz ni mandai-mandai lawan Ustaz Harun dia. Bukan. Pengalaman pula Ustaz Syahur kalau sentuh dia naik lain pula. Betul. Masing-masing lah kan. Masing-masing. Baik Ustaz Syahur pula. Ustaz Piyu Faiz, Ustaz kita masih lagi dalam cerita keluarga besar Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdullah Fahim ni dan juga satu batch dengan Kiai Hashim Asy'ari. Sama-sama bawa satu tema Hubbul Watan Minal Iman. Betul. Ia bukan hadis Nabi, tapi satu kalam yang begitu membuat-buat, mengangkatkan perjuangan dan kemerdekaan tanah Melayu dan juga tanah yang dijajah. Betul. Hubbul Watan Minal Iman, kecintaan pada tanah air itu sebahagian pada iman. Boleh Ustaz syarahkan lagi kenapa boleh keluar gagasan? Keluar perkataan tu dah. Dia sebenarnya memang daripada Nabi SAW. Hasil perkataan tu daripada mulut-mulut ulama. Kerana kalau dilihat kepada Nabi SAW, memang Nabi ni sangat cinta kepada negara. Sangat cinta pada tanah air. Nabi ketika mana berhijrah, sebelum benar-benar hilang Mekah daripada pandangan Nabi, itu memang sabit hadisnya Nabi berpaling ke Mekah. Nabi cinta. Jadi Nabi kata,
kalau tidak kerana kaumku, aku tak tinggalmu. Nah, mulah tanah air yang paling aku cintai. Itu betul. Perkataan Nabi SAW. Itu sudah difahami dah bahawasanya cinta kepada tanah air itu memang daripada sunnah Nabi SAW. Kemudian Nabi ketika mana sampai di tempat bernama Jahifah atau Juhaifah, Nabi itu nangis. Lalu Jibril tanya, mau menangis ya wahai Rasulullah? Atabki ya Muhammad? Ya, na'am. Aku menangis. Atashtaqu ila baladika? Itu perkataan Jibril tanya. Adakah kerana rindu kepada negeri engkau wahai Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, ya, aku rindu pada negeri aku, Mekah. Jibril keluar turun satu ayat Quran. Inna rabbaka yaqulu innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad. Dalam tafsir kata ila ma'ad ila Makkah. Sesungguhnya Allah lah Tuhan yang telah memfardukan ke atas kamu melaksanakan Quran. Islam ni. Hikmahnya apa? Supaya engkau benar-benar kembali ke tanah air engkau Mekah. Fatabassama Rasulullah. Maka Rasulullah senyum sebab faham ini busyra, berita gembira. Nanti aku balik pula ke tanah air aku, tempat kelahiran aku, tempat tumpah darah aku. Jadi dalam tafsir Ruhul Bayan kalau tak silap, Ismail Haqqi Al-Hanafi sebut Ruhul Bayan kan Ruhul Ma'ani, Ruhul Bayan kalau tak silap. Wa fi hadhil ayati isyaratun ila anna hubbal watani juz'un minal iman. Juz'un minal iman. Daripada ayat ni ada pengertian yang ada isyarah yang ditunjuki, iaitu bahawasanya kasih kepada negara tu ialah juzuk daripada iman. Dan Nabi tu banyak bersabda al-watan. Banyak. Ada hadis Nabi sebut al-watan, tanah air. Kemudian dalam Sahih Bukhari, Abdullah bin Abbas cerita Rasulullah ni iza qadima min safarin, bila sampai Nabi daripada permusafiran, fa nazara ila judranil Madinah, dan Nabi lihat kepada tembok Madinah, nampak dah orang panggil jauh tu, nampak dah orang panggil sempadan Madinah. Maka Nabi akan menggerakkan tunggangan faharrakaha lihubbiha wa hanina ilaiha. Maka Nabi akan menggerakkan, memecukkan tunggangan Nabi itu kerana kasihnya kepada Madinah dan rindu kepada Madinah. Kalau kita buka dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani sebut wa fi hadzal hadisi dilalatun annal madinata afdalul ard, satu atau lebih kurang itulah ayatnya. Hadis ni menunjuk di atas bahawasanya Madinah tu ialah selebih-lebih bumi, seafdal tanah di bumi, sebaik-baik. Wa ila anna hubbal watani juz'un minal iman juga. Dan memberi pengertian bahawa cinta kepada negara tu ialah bahagian daripada iman juga. Sebab Madinah tu walaupun bukan Nabi lahir di situ, keluarga Nabi sudah banyak di situ. Ayahnya, keluarga ayahnya, keluarga ibundanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan Quran dan hadis ni, dengan huraian ulama, dapat kita faham bahawasanya cinta kepada negara itu memang ajaran agama. Sehingga keluarlah perkataan ulama, man khana watanahu faqad khana dinahu. Siapa yang khianat dengan negaranya, maka dia khianat dengan agamanya. Sebab apa, Mak? Sebab macam mana kita nak buat agama kalau tanpa negara? Macam mana kita nak buat pondok, nak buat madrasah, nak buat masjid, kalau tak ada negara? Tak boleh buat. Yang ada negara pun kena tarik tali kuning lagi. Betul tak? Kalau buat tak minta izin. Kalau tak ada negara, macam mana nak buat agama? Nak buat Islam? Jadi negara tu ditashbihkan seperti apa dia panggil piring. Saya selalu suka analogi tu yang saya baca dalam Muqaddimah Ibn Khaldun kalau tak silap. Khaldun kalau tak silap, dia kata betul. Dia kata ad-da'watu diniyah bidunil wataniyah wal asabiyah la tatimmu. Perjuangan agama tanpa didasari dengan
ketanah-airan dan kebangsaan, cinta kepada bangsa ni tidak akan berjaya selama-lama. Maka sebab tu yang kita dengar perjuangan alih botol lah namanya, agama, bangsa dan tanah air. Sebenarnya tu bukan reka-reka orang Melayu kita juga. Bukan orang tua kita reka. Memang betul ada dalam pengajian agama. Kita tak boleh hanya jual Islam saja, tak boleh. Islam saja tak boleh. Nah, maksudnya seperti tasbihnya agama ni seperti air. Air kan kita boleh pilih nak air Coke ke, nak air Zeus ke, kopi Zeus dah. nak kopi Zeus tu nak latte ke, nak cappuccino, boleh pilih. Agama kan gitu. Betul. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa nak Islam sila, siapa nak kafir sila. Tapi bangsa, mak boleh pilih bangsa? Tak boleh. Tak boleh. Tidak ada habuan untuk kita pilih. Kita lahir Melayu mesti mati Melayu. Lahir Cina mesti mati Cina. Lahir India mesti, lahir Arab mesti mati Arab. Lahir Amerika mesti mati Amerika lah. Tak boleh satu saat kita puas jadi Melayu umur 40. Boringnya jadi Melayu, rasa nak jadi Korea pula. Nah, buat rambut ini sikit, hanya sayung. Tak akan jadi Korea. Hanya sayung. Nah, tak akan jadi Korea. Itu dia kata bangsa ni memang ketentuan Allah tanpa ada hak untuk kita pilih. Ditashbihkan seperti gelah. Gelah cawan, cawan apabila kita letak atas piring dia dan kita tuang air dia dan cawan tu tidak letak, orang jamu kita air seperti ni, kita rasa dimulia tak? Dimuliakan. Itulah ibaratnya kalau kita berjuang, mesti kena berjuang tiga-tiga. Agama, bangsa dan negara. Untuk memastikan bangsa kita tidak melarat, mesti kena jaga negara. Untuk pastikan agama kita tu tak cemerlang, mesti kena jaga bangsa. Karena kalau gelas yang kita tasbihkan bangsa itu seperti itulah, itu retak. Bocor situ, bocor sini. Cualah agama macam mana pun. Habis. Hilang jati diri. Hilang identiti. Kan kita sekarang ni kecelaruan identiti. Zaman dulu, rasa-rasa kalau zaman dulu tu, zaman-zaman hantuah ke zaman-zaman orang pakaian Melayu kita ke, kalau dia orang ni agak turun ke England ke London, orang mereka, orang putih sana tahu tak ni orang Melayu? Tahu. Sebab ada identitinya. Dengan serban tengkolok. Tengkolok tu serban Melayu lah. Baju Melayunya dengan kerip, bersisik. Itu budaya, identiti lah. Tapi sekarang ni, kalau turun dengan baju seluar jeans koyak lutut, dengan rambut pangnya warna-warni pelangi, orang tak tahu ni bangsa menatang apa ni. Betul. Ni mesti bangsa pang. Bangsa skinhead. Hilang. Melayu tu sudah hilang. Betul. Jadi sebab tu kena jaga Melayu. Bukan kata orang Melayu apa, jangan gitu, jangan. Tak, saya kalau orang yang kita tak payah duk sibuk-sibuk ke bangsa ke negara lah, kita jual Islam cukup. Orang seperti ni kalau mari rumah saya nak curah air atas latai itu. Kenapa? Bagi minum lah, rasa mulia tak. Ya, tak perlu pun piring-piring cawan-cawan. Yang penting air. Penting Islam. Nah, Islam yang penting. Bangsa dihina, bangsa dibuat khianat apa, negara dibuat khianat, kita tak ambil peduli. Nanti agama kita akan jadi hina. Rasa memang jadi hina. Saya akan buat gitu supaya dia rasa bahawasanya hijab dia tu sebenarnya nak menghina agama dia sendiri. Itu yang Syekh Abdullah Fahim juga bawa. Mesti berjuang tiga-tiga negara. Dan bukan Syekh Abdullah Fahim, bukan Ki Hashim Asy'ari, daripada agama kita. Sebab tu nasionalisme ni kalau kita maknai dia dengan asabiyah, ta'assub, itu silap. Nasionalisme ni bukan asabiyah dengan mana ta'assub. Asabiyah yang dilarang oleh Nabi itu ialah antu'ina akhaka ala zulmi. Kan gitu. Dalam hadis yang panjang, sahabat tanya, Nabi kata, laisa minna man da'a ila asabiyatin. Bukan daripada perjuangan kami orang yang menyeru manusia kepada asabiyah. Sahabat tanya, aminal asabiyat ya Rasulullah? An yuhibbar rajul an yuhibbar rajul liqaumihi. Adakah termasuk daripada asabiyah yang muka kata tadi wahai Rasulullah, bahawa seorang lelaki itu cinta kepada kaumnya, bangsanya? Nabi kata tidak. La, bukan. Sebab memang kita kena cinta ke bangsa. Sebab tu dalam Quran kata kena ada satu ta'ifatum minhum liyatafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idza waliyunziru qaumahum. Tengok. Waliyunziru qaumahum, supaya
dia dapat memberi peringatan kepada kaumnya, dapat bermanfaat untuk bangsanya. Gitu bahasanya. Kaumnya, bangsanya. Jadi memang qaumiyah, hubbul qaum wal watan itu memanglah di syariat, dianjur dalam Islam. Nah, yang tak boleh ni berkata apa? Minal asabiyah ni antu'ina akhaka ala zulmi. Mu tolong saudaramu di atas kezaliman. Maksudnya kalau dia sudah kumpulan kita, parti kita, dia salah betul pun betul, salah pun betul. Faham. Dia Melayu tak kira, dia betul pun betul, dia salah pun betul. Faham. Sebab dia Islam, dia salah pun betul, dia betul pun betul, dia salah pun betul. Tak kira. Kita kena bela ini ustaz kita, ini mursyid kita. Tak boleh itu. Faham. Islam tak ajar gitu. Ya, itu yang dilarang. Ta'assub tu, fanatisme yang membawa kepada kejahilan tu yang dilarang. Bukan cinta ke bangsa, cinta ke tanah air, perjuangan kebangsaan, itu bukanlah satu fahaman yang di luar daripada Islam. Baik. Saya suka nak tutup berkaitan bangsa ini dengan dua negara maju dekat dunia ni. Pertama adalah Amerika Syarikat ataupun British. Yang kedua adalah Jepun. British dan Amerika Syarikat disebabkan mereka juga kehilangan identiti bangsa dan kaum. Sekarang mereka membentuk identiti baru yang akhirnya merosakkan negara mereka sendiri. Mereka ada LGBT. Kan? Itu semua habis. Itu semua identiti yang merosakkan bangsa orang. Tapi Jepun disebabkan mereka ada identiti mereka sendiri. Ada adat mereka. Adat dia. Mereka ada budaya-budaya mereka. Betul. Mereka maju dan mereka ini sampai sekarang menjadi tempat orang melihat bahawa bangsa tidak menyebabkan orang tu mundur, bahkan mempunyai jati diri. Betul. Tengoklah Jepun. Semua orang suka pakai kimono. Semua orang suka pakai baju Jepun. Jadi Jepun. Jadi kenapa kita malu dengan pakaian baju Melayu kita? Betul. Budaya kita. Budaya kita. Betul. Kenapa malu dengan tanjak? Jadi itu yang patut kita fikir-fikir. Adakah kita nak jadi negara maju yang macam Jepun ataupun negara maju macam Amerika? Mudah terpengaruh kita ni. Terpengaruh. Melayu ni terlalu fleksibel. Saya suka ayat satu abang Abius. Dia kata orang Melayu ni bertolak ansur, tapi ansur-ansur ditolak. Betul. Janganlah kita jadi gitu. Sebab Masya Allah, ulama-ulama kita ni kalau kita baca kitab-kitab mereka dah, ada seorang anak murid Syamsul Fahim tu nama Tuan Guru Haji Ahmad Hashimi. Itu ada satu kitab dia buat bangsa apa budi bangsa ke apa. Masya Allah. Dan memang kalau kita baca kitab-kitab ulama, syair-syair ulama, contoh seperti Syekh Abdul Fahim, dia ada Nasyidul Watani. Lagu sendiri ya? Belum ada lagu negaraku tu, dia dah buat dah lagu negaraku. Boleh nyanyi sikit? Ke lupa? Ada dalam YouTube, boleh tengok. Lebih kurang ayatnya. Yatibun nasyidu bidzikril watan liyahyal malayu wa yastaqil watan. Yatibun nasyidu bidzikril watan liyahyal malayu wa yastaqil watan. Tapi panjang lagi lah lagu dia tu. Yatibun nasyidu bidzikril watan, mana indahnya nyanyian lagu memperingati tanah air. Hiduplah Melayu, merdekalah tanah air. Ini dua perkataan Syekh Abdul Fahim yang sebenarnya nak menyatukan dua kelompok besar orang Melayu yang berjuang kemerdekaan ketika itu, haluan kanan, haluan kiri. Ini belum saya cerita lagi tadi. Ia kan ada haluan kanan. Haluan kanan ni slogan dia hidup Melayu. Nasionalis. Nasionalis lah dikatakan, nasionalisme Melayu. Hidup Melayu. Haluan kiri ni merdeka. Syekh Abdul Fahim kata, macam mana nak merdeka kalau duk main mu punya slogan, orang ni punya slogan, orang ni punya pemikiran, orang ni punya pendapat. Macam mana nak merdeka? Disatukan dalam lagu nyanyian tanah air. Nasyidul Watani, maknanya lagu negaraku lah yang dibuat oleh Syekh Abdul Fahim. Tapi tak jadilah negaraku tu ialah lagu tu dah. Mana? Gabung. Liyahyal Malayu wa yastaqil watan. Hidup Melayu, nescaya merdekalah tanah air ni. Sebab begitu. Faham. Jadi di Indonesia pun memang ada lagu ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan minal iman wala takun minal hirman inhadu ya lal watan. Itu daripada ulama-ulama kita tu. Kenapa kau kata, kenapa tak buat bahasa Melayu? Dah cinta kepada bangsa kan? Kenapa buat bahasa Arab? Bahasa ajnabiyah, lughatun ajnabiyah, bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Jawabnya, zaman tersebut
untuk mengelakkan daripada orang kafir British, Belanda, penjajah ni tahu bahawasanya ulama ni menggerakkan bangsa supaya cinta kepada negara, merdekakan negara, berjuang kemerdekaan. Mereka buat lagu-lagu dalam bahasa yang orang penjajah tak tahu. Apa benda yang nasyid ni? Qasidah ya Hanana ke apa? Bukan. Itu sebenarnya nyanyian untuk menyemarakkan semangat cinta kepada bangsa negara. Ustaz Faiz, kalau boleh kita di penghujung ni lah, masyarakat ni makin pendek dengan time span ni maksudnya makin pendek dia orang mendengar kuliah ni. Betul. Tapi kita cubalah last ni, kalau dia Profesor Mahmud Zuhdi ada bawa satu gagasan kearifan lokal. Maksudnya kita kena raikan kecerdikan ulama terdahulu, orang-orang terdahulu. Contoh macam tadi Ustaz Faiz sebut, serban orang Melayu adalah tanjak tu. Supaya ada, yang penting tutup kepala. Ada lagi tak yang kita kata kearifan lokal? Maksudnya dia adalah kepintaran orang Melayu dalam mengadatkan agama dan mengagama, macam itulah dia kata asimilasi. Ada lagi tak? Budaya tu tidak dibenturkan dengan agama lah, maksudnya. Contoh adat sebab tu dia okay. Memang kalau kita ni biasanya kalau agama ni terus Arab. Arab lah ke? Ya. Kena jubah, kena serban. Jadi seolah Islam tu ialah Arab. Sebenarnya tidak gitu. Islam tu bukan milik orang Arab. Walaupun Nabi kita bangsa Arab. Bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa ulama kita memang bahasa Arab. Tetapi agama tu bukan milik orang Arab. Bukti ramai yang jadi tokoh-tokoh ulama hadis sunnah sittah, mana ada Arab? Betul. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, semua orang ajam. Yang alim dalam ilmu nahwu, Ajrum tu. Nah, Imam Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Daud As-Sunhaji. Ajrum, yang lahir di Ajrumiyah tu. Itu bukan Arab. Sibaweh bukan Arab. Sibaweh bukan Arab. As-Sakaki bukan Arab. Ramai yang bukan Arab. Dan bahkan kalau kita pergi Mesir, kalau dengar orang Arab azam pun kadang-kadang, teruk sangat ni. Jahil ke apa, tak belajar ke. Itu nak kata agama Islam memang bukan Arab. Agama Islam tu untuk milik siapa yang belajar. Nah, jadi adakah agama tu akan berbenturan dengan adat ataupun tidak berbenturan dengan adat budaya setempat? Dilihat. Kalau budaya tu bercanggah dengan syariat, memang kita tak boleh pakai lah. Budaya mabuk, budaya judi, budaya belagayam. Nah, budaya. Tapi kalau budaya tu tidak bercanggah dengan syariat, tidak ada salahnya. Seperti contoh dulu orang buat pulut kuning ni, dia jamu di pokok besar. Nah, pokok besar, tempat busuk-busuk untuk buat apa panggil apa? Sesaji panggil. Sajian untuk inilah penunggu tu lah. Para tok guru kita, ulama-ulama kita, apabila macam mana ni tok guru, kami sakit ini lah, kami minta supaya dapat sembuh penyakit ke ataupun dapat murah rezeki ke apa, tu kata buat pulut kuning. Buat pulut kuning juga nak jamu bukan, panggil orang ramai, jiran-jiran tetangga kamu, mari baca tahlil ke, baca doa selamat ke, lepas tu niat sedekah, dia orang yang makan, bukan pergi jamu di bawah busuk mana-mana, pokok besar mana-mana. Jadi kenapa pulut kuning? Budaya tu. Boleh katakan Melayu kita ni banyak lah, mesti ada, kena ada juga pulut kuning sikit. Kenapa pulut kuning? Kenapa tidak pulut lain? Beras ke ataupun pizza ke, sama moden lah kita pizza. Pulut kuning. Sebab budaya pulut kuning ni ada orang panggil satu tafaul, ambil sempena baik untuk menjalinkan silaturahim. Beras pulut ni dia tak seperti beras biasa. Dia melekat. Keakraban tu. Lepas tu kenapa warna kuning? Tak warna kelabu ke, warna hitam ke dah. Kuning ni menunjuk kehormatan, keagungan. Sebab tu warna raja-raja ke kuning. Emas tu mewah. Jadi kekerabatan kita kalau melekat elok, jiran tetangga, sesama orang kampung kita, sesama bangsa kita, sesama saudara kita, maka orang panggil kemuliaan kita ni tinggi. Bertambah. Tengok cara
orang tua dulu dah. Kehalusan. Jadi bukan kata peluk kuning ni nak jamu jin ni. Tak seperti itu. Tak seperti itu. Banyak lagi mak. Baca kerih-kerih, permainan kerih apa semua. Bukan asal kerih jin. Asal perasak kerih je jin. Tidak gitu. Kenapa diperasak sebelum bulan Muharram? Nah, memanglah kerih tu dia kena perasak. Dia bukan sejenis macam kita, macam basuh kereta. Kita tak basuh dengan asap. Kita basuh dengan air. Sebab bukan jenis dia nak basuh kereta perasak. Itu bodoh yang panggil. Nah. Bukan jenis dia. Tapi kalau besi senjata ni memang cara nak melanggir dia, nak basuh dia, nak simpan dia, dia kena perasak supaya tidak mudah karat. Itu cara-cara orang tua-tua dulu. Lepas tu kenapa sebelum Muharram? Sebab bulan Muharram tu bulan haram. Haram berperang. Cara orang tua-tua kita dulu dah simpan. Banyak mak kalau nak kira budaya-budaya kita yang tak perlu kita buang pun. Bahkan ada keselariannya dalam Islam. Macam serban tadi lah. Serban sendiri tu tak ada satu model pun. Boleh sebut mana serban Rasulullah. Macam-macam Rasulullah pula serban. Nah, tak ada pun. Tapi ulama kata serban tu apa? Sehelai kain yang dililit di atas kepala. Tu dia panggil imamah. Nah, jadi kalau kita tengok pada tengkolok tanjak kita, kain ke besi? Kain. Dia lilit atas kepala ke lilit kepala lutut? Atas kepala kita. Serban dah tu. Imamah dah tu. Jadi kalau kita pakai tanjak, tengkolok, niat nak ikut sunnah Nabi pakai imamah, dapat pahala. Walaupun Nabi tak pakai namanya tengkolok, namanya imamah. Nah, benda-benda begini ni memang sepatutnya kita pertahan lah. Pertahankan orang panggil budaya-budaya yang baik, budaya yang tidak bercanggah dengan ajaran agama, dan itulah kekayaan bangsa kita. Baik, saya rasa kita berhenti pada kekayaan bangsa. Cuba tanya pada diri kita, tengok keliling kita, ada tak kekayaan bangsa yang sepatutnya kita pertahankan? Sehingga kan sebenarnya paling simple, paling kecil adalah hal-hal seperti baju Melayu yang mempunyai 5 butang. Itu adalah rukun Islam. Bila kita faham benda-benda sekecil itu, kita mula menghargai setiap sesuatu yang ada pada orang Melayu kita ni. Jadi insyaAllah kita akan panjangkan lagi cerita tentang identiti bangsa ini. Cuma tolong komen, sebab saya rasa ramai pejuang bangsa kat sini. Kan ramai ni. Jadi pejuang bangsa, dia orang ingat kita terlalu nasionalis. Tak apalah, kita kalau pejuang bahasa kena pejuang bahasa kat mak. Bahasa. Ini hak kita malu mak. Mengaku orang Malaysia tapi tak boleh bercakap bahasa kebangsaan kita sendiri. Ini memang sangat kita malu, duka cita. Duka cita sungguh. Sebab bahasa Melayu ni di antara bahasa paling senang di dunia. Bangladesh duduk sebulan boleh Melayu lagu. Adik manis, apa khabar? InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih bersama kita Langkah Studio. Ustaz Ahmad Faiz, terima kasih banyak. Sama-sama kasih. Syekh Faiz kita. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.